Pemerintah menyatakan tiada sebab untuk memperkenalkan pindaan ke atas klausa andaian dalam Undang-Undang Dadah. Salah satu klausa menyatakan sesiapa yang dianggap mempunyai dadah terkawal dalam simpanannya juga boleh dianggap sebagai ada pengetahuan tentang dadah itu. Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam menjawab demikian sebagai respons kepada soalan Parlimen tentang sama ada terdapat rancangan untuk meminda klausa tersebut di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah. Encik Shanmugam menambah ada juga kes yang masih dibicarakan di mahkamah yang mencabar klausa anggapan itu. Under the MDA, the onus is on the accused to prove that he did not know that what was found to be in his possession were drugs. The prosecution must first prove beyond reasonable doubt that the drugs were in the accused's possession. That will then trigger the presumption of knowledge. Also, the prosecution must still prove all the other elements of the offence beyond a reasonable doubt. Encik Shanmugam berkata pemerintah akan mempertahankan perlembagaan anggapan itu yang termaktub sejak 1973. Klausa-klausa ini sudah menjadi sebahagian penting daripada rangka kerja guaman yang membantu pihak berkuasa menangani dengan berkesan masalah dadah.